Ni dia lekat pada ikan ni. Kau tahu tak benda apa ni? Kat tangan. Lembek-lembek. Tak tahu benda apa ni. Ha. Tak pegang tak apa. Pertama kali jumpa ni. Benda apa ni? Ni benda ni. Ni badan ni lembek-lembek. Baik ya badan. Terlepas balik adalah air siang dia. Lepas lah nak tuang. Hup. Okey geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita di channel Syak M mencari sak padu. Okey geng, hari ni macam biasa aku turun lagi mancing. Setelah dekat-dekat sebulan kat geng, aku tak turun buat konten kerana atas faktor ni lah, tugas hakiki. Memang sibuk sangat geng. Okey geng, hari ni aku turun kembali nak mencari strike padu. Semoga ada manis-manis lah untuk hari ni. Okey geng, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang selalu support channel aku tak putus-putus, aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okey geng, aku sampai tadi aku dah terus aku set up. Hari ni aku set up 2 joran geng. Okey, kita tengok dulu. Hari ni aku set up 2 joran geng. Untuk permulaan ni nak tengok dulu ada tak benam-benam hari ni. Kalau ada memberangsangkan hari ni, jadi aku tambah lagi 1 joran. Okey, hari ni alhamdulillah keadaan cuaca pun cerah. Air sungai pun alhamdulillah cantik ni. Air sungai cantik. Ni dah masuk musim kemarau kali ikutkan ni. Memang kalau nak cari ikan sisik memang sesuai lah sekarang ni. Okey, macam biasa teruskan menonton. Stay tune ni. Dah ada makan dah. Okey. Ada makan lagi. Padu tak ikan dia. Ada saiz. Ada sayang, ada saiz. Alhamdulillah. Ada saiz lampau ekor merah. First strike. Okey. Ini bekas ya. Diam-diam. Lampau ekor merah. First strike. Ada strike. Ada. Padu saya.
Ikan apa ni? Ush. Kasar. Oh, sangkut dekat mulut dengan ekor. Patut berat pun. Bismillah. Alhamdulillah. Ha. Patut berat pun. Sangkut mulut dengan ekor. Ha. Alhamdulillah. Strike yang kedua. Jom, kita masukkan bekas. Oh. Ni saiz macam yang strike yang pertama ni. Saiz manis. Ada makan lagi. Alhamdulillah, strike yang ketiga ini. Saya okey lah. Alhamdulillah. Lompat dan sungai balik. Okey. Saiz manis-manis. 3 ekor dah. Jom. Sambung lagi. Ada makan ni, dah dekat. Ada ikan. Alhamdulillah. Strike yang keempat. Joran putih tak ada strike lagi. 41 dah. 41, 40. Dah hat-trick dah.
Joran hitam. Alhamdulillah hasil hari ni. Lama tak dapat hasil macam ni. Joran putih tak ada lagi. Alhamdulillah. Ni saiz kecil sikit. Ada dah kot. Dekat sekilo ni hasil hari ni. Bismillah. Ada makan lah. Allah. Ucuk je. Ada. Lucu. Ya, ada. Ada. Allah, halus. 3 jari. Saya perkasang je. Yang kelima. Tajuk. Ya. Sekilo ada dah ni. Sekilo lebih. Hari ni dia nak makan pula. Teruk lah ikut. Allah. Jatuh pula dah. Sekejap lagi ambil. Dia turun ni. Jatuh ke? Tengok hasil jai geng. Kalau aku turun dengan dia hasil biasa-biasa tengok kalau dia turun seorang. Meletup. Bubu jai meletup lagi tajuk dia. Mana tajuk? Baling. Okey. Lepas. Tapi sini tebing tinggi tapi sini hok makan. Jari ni nak tarik batin pula kan. Start yang kelima. Aduh. Kalau mancing dapat macam tu. Seronok buat konten. Penuh lah. Yang besar tu saya 3 kilo. 2 kilo setengah. Bapak bang. Sorry je. Kecil air. Benam-benam.
Dia ada lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Strike yang ke 6. Lampam short body. Alhamdulillah. Lampam yang ke 6 tu lah. Bila dah banyak-banyak tak ingat lah. Joran putih masih kumpau. Tak ada lagi saiz-saiz kilo ni. Lampam short body. Lampam biji labu. Musim lampam naik bertelur kot. Banyak untuk strike hari ni. Ikan patin on the way. Kalau ada bonus rezeki ni dapat ikan patin. Ni setakat ni lampam je. Bismillah. Okey. Hasil strike untuk hari ni adalah ada 6 ekor. So aku nak timbang lah. Ikan ni kemungkinan aku akan jual lah. So kita timbang dulu. Tengok berat keseluruhan 6 ekor. Berat seorang 1.170. Ha? Ada 1.170. Sekilo lebih. So aku rasa ingat video setakat ni lah geng. Ada lagi satu joran aku belum angkat lagi. Hari pun dah nak hujan dah ni. Ok geng, macam biasa kita jumpa lagi lah di next video mencari strike padu di sungai, insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih geng. Saiz-saiz manis je hari ni. 6 ekor. 6 ekor. Alhamdulillah. Terbaik.